Culik Farisha iaitu Amin dan Farid dalam perjalanan ke Seremban membawa Farisha bertemu dengan ibunya Marilyn. Dalam tidur, Farisha dapat dibunyi oleh ibunya tetapi terhenti apabila brek kereta ditekan mengejut. Lalu Farisha terjaga. Dalam pada itu, di soft lab, Alia berkomunikasi dengan Shida dan memberitahu bahawa wanita cacat itu ialah dirinya yang dipukul oleh Carl kerana dia enggan meninggalkan agamanya dan nama asalnya ialah Rusmina. Perbualan antara Alia dan Shida dapat disaksikan oleh Dr. Maxi, Akram dan Khairul Anwar. Ketiga-tiga mereka berasa sedih memikirkan akibat yang akan ditanggung oleh Shida akibat pemindahan maklumat pahit dan ngeri selama 20 tahun oleh Carl ke dalam otak Shida. Berdasarkan laporan yang tersimpan, di dalam dinara, Dr. Maxi juga menerangkan kepada Khairul Anwar dan Akram bahawa uji kaji seperti itu juga pernah dilakukan, tetapi gagal dan mangsanya ialah Medina. Dalam pada itu, alat pengesan pintar Rosman dapat mengesan arah Farisha dilarikan. Mereka menuju ke soft lab Cyberjaya. Azrael juga menuju ke sana. Apabila tersedar, Farisha menjerit-jerit dalam kenderaan yang dipandu oleh Farid dan Amin. Mereka menghardik Farisha mengatakan dia akan bertemu emaknya yang sudah sangat lama ingin bertemu anaknya itu. Namun, Farisha marah dan ketakutan tidak mahu berjumpa perempuan itu. Sebaliknya, dalam keadaan kaki dan tangan terikat, mahu dia dihantar kepada abangnya Azrael. Farid dan Amin tidak ambil peduli. Di soft lab, Shida menyanyi dalam suara yang agak perlahan Lagu kegemaran Carl. Alia mendengar. Alia berkomunikasi dengan Carl melalui Shida lagi. Alia mendapat tahu bahawa Carl gagal mendapatkan cinta Medina. Akram dan Dr. Maxi sependapat mengetahui bahawa Alia tetap berasa cemburu terhadap Carl, bekas suaminya, walaupun sudah beberapa program dalam mintanya diubah. Mereka juga yakin bahawa Carl telah memindahkan kenangan dan pengalamannya selama 20 tahun ke dalam otak Shida. Dalam masa itu, di sebuah stesen minyak, Marlin menaiki kenderaan yang dipandu oleh Amin. Dia mendekati Farisha, menyatakan bahawa dia amat merindui anaknya itu. Namun Farisha bertegas dan marah, lalu menempelak Marlin yang dia pernah ingin membunuhnya dulu. Suis alat pemintas untuk menembakkan wall di otak Farisha dihidupkan. Nilai murni, kesyukuran. Farisha tetap memaafkan ibu bapanya walaupun dia tidak pernah merasai kasih sayang mereka kerana dia dipelihara oleh keluarga angkat sejak kecil. Kedua, prihatin. Azrael terus menghubungi Rosman bagi membantu menjejaki Farisha yang telah diculik. Ketiga, kasih sayang. Medina gigih mencari anaknya yang hilang dan diserahkan kepada keluarga angkatnya.